So kita hari ni ada kerja. So husband ada kerja dekat sini, ada meeting. So semalam kita gerak daripada KL kira-kira pukul 8:30 macam tu. So dalam masa 2 jam sampai sini, kita cari hotel. Lepas tu kita check in. Hotelnya cantik, bersih, baru. Kat tepi ni ada Petronas macam tu. So sana ada bukit-bukit. Dan you all tengok kat depan tu ada apa? Ada jerat Cina, guys. Dua tingkat macam ni lah yang tu buat. Kenapa tangga wafat ini tidak diletakkan baik? Kerana terkadang kalau sekiranya kita membuat tu hotel kita. Okey, kita dah sampai ke Penang. Mana lampu dia macam gelap je. Oh, ni tak ada tak Okey. Kita ada peti. Ada bantal extra. So kenapa TV dia sama dengan PD hari tu? Okey, tengok dekat luar view. Wah, cantik je. Saya baru buka sayang kat ni. Nak ambil video. Macam mana nak buka ni? Okey. Iya. Wow, cantik ni. View dah mahal. So, kita boleh pergi pantai. Boleh mandi pantai dan ataupun mandi swimming pool. Tapi ombak macam besar sahaja. So, kita tak boleh nak mandi. Sampai sini.
Buko. Jadi itu guys. Roja. Ini oyster. Sedap. Jadi sekarang kita makan oyster dengan telur. Banyak oyster dia. RM20. Medium size. Semua size 15. Tak. Ni jambatan yang pertama ke kedua ya? Lama. Bibi tengok banyaknya air Bibi. Tengok laut. Okay guys, sekarang kita dah nak check out daripada hotel dekat Penang, kat Tanjung Tokong. So, kita dah nak balik ke Selangor. Sedih kan? Cuti dah habis 3 hari. Dari Ipoh sampai ke Penang. Best sangat. Okay, so cuaca sekarang panas. 10 berapa? 10.30 macam tu. Kita nak pergi cari makan dekat Jostang. Harap-harap tak jam lah. Semalam sangat teruk jam. Banyak gila kereta. Tengok. Okay. Ini pemandangan dia. Pantai. Tu. Sana ada perumahan. Macam tu. Tengok. Bau macam nasi ayam guys. Okay. So. Panas. Tak boleh duduk kat luar. So, kita dah nak balik ke tempat kita mencari rezeki. Okay, kalau nanti kan, kalau Mami Jah pergi makan, adalah videonya. Kalau tak adalah kita bungkus je lah makan dalam kereta. Okay, stay tuned. So, it's a wrap untuk percutian 3 hari 4 malam 2 malam dari Ipoh sampai ke Penang kita datang. So tu habis.
dah habis semua cutinya, kita akan back to normal.